Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita dekat area Tambun. Kita tengah nak mencari makanan malam kita. Biasanya kita orang malam-malam tak makan nasi-nasi ni, tak makan berat. So kita akan cari macam noodles lah. Noodles. So hari ni kita dekat Ama Char Kway Teow Tambun. Tak apa, jauh tak apa, janji sedap. Jom kita terjah. Mantap. Inilah pot orang tamu makan. Memang tersorok sikit. Masa kami sampai ni dalam jam 7.30 malam macam tu. Orang pun baru nak start datang. Jom, sebelum habis kita kena order dulu. Assalamualaikum. Okay bang, apa special kat sini bang? Special kita kat sini hotel kerang dengan char kway teow special lah. Char kway teow special tu semua extra. Harga dia bermula dalam paling murah lah. Pada murah hotel kerang tu RM8. Char kway teow special RM10. Semua lebih. Mi pun ada, mi, bihun, kway teow. Ikut lah Segala jenis noodle lah. Segala jenis noodle. Cantik. Ni portion untuk seorang makan lah. Wow, banyak agak puas makan. Biasa buka pukul apa? Buka pukul 6 petang, tutup pukul 11.30 malam. Tapi kadang-kadang hotel rezeki tu alhamdulillah habis awal. Pukul 10 dah tutup lah. Habis je tutup lah. Habis tu tutup. Okay, boleh. Bau sedap ni. Apa nak cuba? Kita cuba. Okey. Saya makan dulu. Ni kuih tiaw kerang. Rasa dia okay, memang sedap guys. Rasanya ni akan jadi tempat favourite kita orang atas ni. Berbalik. Sedap. Okey, kalau macam ni pula, yang ini special. Dia ada telur, ada udang. Segala-galanya lebih lah. Yang macam ni pula campur. Dia ada udang dengan kerang. Jom kita try. Panas. Sedap. Rasa wok hei dia. Dia makan udang tak? Daripada tadi saya nampak dia tak berhenti masak. Non-stop customer masuk. Sebenarnya banyak ambil sana. So kedai-kedai kat sini, korang boleh order juga dekat sini. Char Kway Teow. Dik, sedap dik. Ya ke? Alhamdulillah. Saya Dah lama ke buka? tak adalah lama, baru setahun lah. Oh, setahun. Best. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, thank you. Alright. Udang pun fresh. Kalau korang nak datang sini, boleh lalu je dekat Heaven. Betul-betul kat tepi Heaven tau. Dia Heaven. Dekat lorong ni, lepas tu ada Masjid Permai. Betul-betul sebelah Masjid Permai.